Dalam hidup dia tu kerja 30 tahun tak pernah rasa duit banyak dalam hidup dia. Sekali dapat duit banyak, dia terus hilang akal. Tuan-puan baca kan berita hari ni kan? Seorang pesara hilang duit 500,000 dalam satu pelaburan nak beli emas. Tuan-puan, kalau tuan-puan ada ilmu, benda tu simple je tuan-puan. Bila ada ilmu, sekilas ikan di air sudah tahu jantan betina. Tapi macam mana boleh dalam satu transaction boleh habis 500,000? Kerja berapa tahun tu? 30 tahun nak dapat 500,000 tu. Sebab tak ada ilmu tuan-puan. Bila tak ada ilmu, duit banyak pun akan habis. Sekejap je dia boleh habis duit 500,000 tu. Satu transaction boleh habis. Ini bukan kes terpencil ni tuan-puan. Bukan kes terpencil. Kalau tuan-puan baca banyak dah. Ini yang dilaporkan tuan-puan. Jadi majoriti di kalangan masyarakat kita akan pencen dalam keadaan miskin. Majoriti. Bukan sebab tak ada duit tuan-puan. Sebab tak ada ilmu. Dapat duit banyak mana pun ketika pencen, duit tu akan habis tuan-puan. Orang pencen ni tiga saya nampak. Dia akan hilang duit dalam tiga. Satu ialah investment. Oh, aku dalam hidup aku tak pernah pegang duit 500,000 ni. Kali ni aku nak 500,000 ni berganda. Beli emas tahun ni, bulan depan jual 500,000 jadi 1 juta. Dia pun pergi melabur. Sebab melabur duit dia lebur. Sebab dia tak ada ilmu, dia tak boleh fikir. Tuan-puan, pelaburan ni kalau tuan-puan ada ilmu, mana-mana pelaburan yang menawarkan keuntungan 15% setahun. Lebih 15% setahun. Semua tu scam. Kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pakar. Semua pelaburan tuan-puan, kalau tuan-puan ada ilmu, 15% setahun cukup dah. Tuan-puan kena letak ini scam dulu. Kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pakar. Bukan oleh ustaz, bukan oleh selebriti, bukan oleh influencer, bukan. Pakar dalam bidang keuangan. Aziz Ali sebut ke, Tuan Alwi Adam ke, siapa, Afian Makrawi ke. Ini figure-figure keuangan. Benda tu simple tapi sebab tak ada ilmu. Satu, duit lebur dalam pelaburan. Yang kedua,